Hai kawan-kawan, jom kita cari kereta yang disembunyikan di dalam tanah. Jangan lupa subscribe. Oh, sini macam ada ni. Jom kita cari ni guys. Wow, ada air tu. Jom galinya lagi. Wow, kereta berwarna putih guys. Taklah, sangat cantik. Wow, satu kita dah jumpa guys. Kita mencari lagi banyak lagi kereta yang ditimbuskan di dalam tanah. Satu kita jumpa di sini. Cari-cari, seperti ada di sini. Di mana ni guys? Kita teruskan mencari. Ya, itu seperti ada. Berwarna biru guys. Wow, kereta berwarna biru guys. Wow, sebentar lagi kita akan basuhnya supaya ia nampak lebih bersih dan cantik. Kita letakkan di sebelah kereta berwarna putih ini guys. Setelah dua kita jumpa kereta yang tertimbus di dalam tanah, so kita akan mencari lagi guys. Kat mana ni? Sini seperti ada guys. Adakah ini ada? Sini ada guys. Oh, sepertinya tidak ada. Ini hanya batu guys. Ini hanya batu. Sini ada ke? Mari kita menggali guys. Itu guys, kereta berwarna merah. Wow, kereta berwarna merah sangat cantik. Wow, lihatlah itu. Kita akan letakkan kereta berwarna merah ini di tepi kereta berwarna biru ini. Kita ada 3 kereta yang sudah kita jumpa guys. Jom kita cari lagi. Di mana ya lagi? Adakah di dalam tayar ini ada? Jom kita cari. Sini seperti tidak ada guys. Adakah di sini? Ini jadi guys. Wow, ini ada guys. Di dalam tayar ini mengandungi kereta berwarna biru. Wow, kereta berwarna biru guys. Jom kita letakkan kereta berwarna biru ini di tepi kereta berwarna merah. Sekarang kita telah ada 4 kereta yang kita telah jumpa. So kita akan cari lagi guys. Di mana kawan-kawan? Di mana lagi ada kereta ni? Adakah di celah ini guys? Mari kita cari. Oh, ini tiada guys. Hanya batu. Adakah di sini? Sini adakah ada guys? Wow, itu guys, kereta berwarna biru. Wow, kereta ini sangat cantik. Kereta berwarna biru dan oranye. Wow, kita akan membasuhnya sebentar lagi. Kita letakkan kereta warna biru ini di sebelah kereta warna hijau ni guys. Jom kita cari lagi. Mana ya? Mana ada lagi? Adakah di tayar ini ada lagi guys? Tadi tayar itu. Kita cari guys tayar ini. Itu apa guys?
itu seperti kereta warna kuning. Wow, kereta berwarna kuning. Sangat cantik guys. Kuning. Jom kita letakkan kereta ini. Di sini kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kereta guys. Wow. Adakah ada lagi kereta di sana? Jom kita tengok. Sepertinya macam dah tiada guys. Okey, jom kita bilas kereta ini, masukkannya ke dalam air ni. Jom. Wow. Lihatlah kereta-kereta ni yang kita telah jumpa. Sangat cantik. Kita akan masukkannya di dalam ini supaya ia jadi bersih. Let's go. Kita putih guys. Mak, airnya keluar. Wow, ia semakin bersih. Kita letakkannya di sini guys. Kita letak pula kereta warna biru ini di dalam air ini supaya ianya bersih. Wow, lihatlah ia. Ia semakin bersih guys. Saya letakkannya di sini. Ini yang belum bilas guys. Kita akan masukkannya di sini supaya ia akan jadi bersih seperti mereka. Let's go. Kita masukkan kereta warna merah. Wow, ia semakin berkilat guys. Kita letakkannya di sini. Jom kita masukkan kereta warna hijau. Wow, kereta hijau ini semakin berkilat guys. Lihatlah itu. Kita letakkannya di depan ini guys. Jom kita masukkan lagi 2 kereta. Kereta warna biru. Wow, lihatlah kereta warna biru ini guys. Sangat cantik. Kita letakkannya di sini. Seterusnya, yang terakhir, kita letakkan kereta berwarna kuning ini di dalam air ini supaya makin bersih dan hilang kotorannya. Wow, lihat itu guys. Kotoran banyak dah hilang. Wow. Inilah semua kereta yang telah kita jumpa. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Wow, tengoklah tu. Inilah kereta-kereta yang telah kita cari di dalam tanah tadi guys. Okey. So kereta-kereta ini kita akan simpan selepas kita membasuhnya. Wow, lihat itu guys. Sangat cantik kereta. Wow, sangat cantik guys. Kita ada 6 kereta di sini. 1 berwarna merah, 1 berwarna biru, 1 berwarna putih, 1 berwarna hijau dan 1 berwarna biru, dan akhir sekali berwarna kuning guys. Sangat cantik warna kuning ini. Wow. Okey guys,
itu saja untuk video kali ini guys. Nanti saya akan upload lagi video banyak-banyak. Okay, bye bye.